Sebenarnya, kalau kita nak mula simpan emas, kita tak perlukan modal besar pun. Dengan Public Gold, kita boleh mula serendah RM100 melalui akaun emas Scap. Dan yang menariknya, kita boleh tambah simpanan bila-bila masa ikut kemampuan kita sendiri. Tak ada komitmen bulanan, tak ada paksaan, kita simpan bila kita sedia. Tapi mungkin kita pernah tertanya kenapa RM100 jadi angka minimum. Sedangkan ada tempat lain boleh mula serendah RM10. Jawapannya sebenarnya lebih kepada cara kita dibentuk untuk menyimpan. Public Gold nak kita belajar satu benda penting. Simpan emas guna duit lebihan, bukan duit harian. Sebab emas ni bukan untuk kita pusing setiap hari, ia merupakan simpanan masa depan. Kalau kita lihat realiti, gaji minimum di Malaysia sekitar RM1,700. Dan kebanyakan pakar kewangan cadangkan sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan disimpan. Secara kasarnya, lebih kurang RM170 sebulan. Jadi, kalau kita rasa RM100 pun kita belum mampu konsisten, ini bukan semata-mata isu emas. Tapi lebih kepada keadaan kewangan kita yang masih belum stabil. Dan di sinilah kita kena jujur dengan diri sendiri. Sebab risiko paling besar bukan pada harga emas turun, tapi bila kita terpaksa jual balik dalam tempoh terlalu awal sebelum sempat simpanan tu meningkat. Tapi kalau kita mampu menyimpan, cuma masalah kita duit selalu bocor sebab terlalu banyak kehendak setiap bulan, di sinilah emas bantu kita. Bila simpanan kita dibekukan dalam bentuk emas, kita jadi lebih berdisiplin. Kita tak mudah sentuh dan kita lebih fokus pada matlamat jangka panjang. RM100 mungkin nampak kecil, tapi sebenarnya bukan tentang jumlah, ianya tentang tabiat yang kita sedang bina. Sebab dalam simpanan yang paling penting bukan berapa besar kita mula, tapi sama ada kita mampu terus konsisten ataupun tidak. Nak mulakan simpanan emas dengan Public Gold, rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold. Tahu DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Follow!